terfikir kalau macam sekarang Allah belum takdirkan kita punya pasangan, dan kalau macam soalan ni tanya, kalau negatif responnya ialah pertama sekali kita mesti beriman kepada takdir Allah yang kita suka atau yang kita tak suka. Kerana kita berada di sini, apa pun yang berlaku pada kita adalah segala-galanya dalam aturan Allah yang Maha Berkuasa. Dan ayat Quran yang sangat relevan yang disebut oleh ukti moderator banyak kali tadi, kadang-kadang kita tak suka benda tu tapi sebenarnya dia baik untuk kita. Saya nak kongsikan seorang sahabat saya muslimah, dia dalam proses mencari pasangan. Saya suka lah, walaupun dah 2 kali dia melamar lelaki dan tak ada respon. Bukannya respon negatif, tapi tak ada respon. Lelaki rasa macam geramnya kan. Tapi Masya Allah dia bagus. Saya cuma bagi pandangan lelaki tu tak respon, maksudnya lelaki tu tak nak lah kot kan. Itu insting perempuan kan. Tapi ukti ni bagi saya dia bagus lah. Dia kata tak apa, dia try lelaki yang pertama, lelaki tu tak ada respon. Dia kata Kak Nurul tolong dia nak tanyakan lelaki yang kedua pula. Tapi lelaki yang kedua respon, tapi lelaki tu rupanya dia dah ada calon macam tu. Jadi saya rasa memang dia sedih, memang kita akan rasa down sebab orang reject ke ataupun hasilnya tak seperti yang kita harapkan. Tapi tak apa, kita minta kekuatan daripada Allah, minta Allah hilangkan kesedihan kita, minta Allah bagi semangat dan kita move on dengan kehidupan. Jangan putus asa, cari lagi jodoh. Sebab macam ada seorang lelaki yang saya kenal juga, dia nak kahwin, dia melamar, bukannya perempuan je yang susah cek jodoh, lelaki pun dia nak kahwin, calon dia 7 baru dia menjadi isteri dia. Saya tahu lepas orang bila ada beberapa muslimat dalam lingkungan saya tu, semuanya dilamar oleh lelaki ni, tapi semuanya tak menerima lelaki ni. Tapi akhirnya ada salah seorang ni yang menerima. Jadi saya rasa macam Masya Allah, tabahnya lelaki tu. Lepas tak jadi je perempuan tu tolak, tak ada masalah, pergi approach perempuan lain. Kita kena macam tu sebenarnya. Tak payah dah fikir ni bukan masanya untuk malu-malu, takkan aku nampak macam seorang-seorang. Tak. Biarlah jadi antara kita dengan Allah. Ya Allah, aku buat semua ni sebab aku bersungguh-sungguh mencari jodoh atas misi dan visi kita.